Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini saya berada di satu kawasan, di kawasan rumah sewa lah, milik sahabat saya. Dekat sini dia ada tanam pisang, tapi masalah dia tanah dia agak berbatu. Jadi sebenarnya sesuai ke tidak pisang ni kita tanam dekat kawasan yang agak berbatu, ataupun dia lebih sesuai di tanah yang gambut, tanah liat, tanah bukit ataupun tanah merah. Jom kita tengok. Okey, baik, alhamdulillah. Inilah dia tapak yang dia nak tanam pisang lah. Tapak ni mungkin boleh muat dalam, kalau pisang tanduk insyaAllah dalam 50 pokok lah. 50 pokok mungkin muat lah. Kalau pisang berangan tu mungkin tidak. Dia kecil saja, dia di sebelah rumah. Cuma masalahnya tapak ni adalah tempat dia kumpulkan batu-batu binaan. Kalau tengok dia berbatu ni batu. Ni di permukaan. Di dalam dia lagi berbatu lah. Ni ada pisang yang dia tak boleh nak tanam lah ni, sebab dia kata dia tak boleh nak korek. Tapi ada beberapa pokok pisang yang dia dah berjaya tanam walaupun berbatu. Ini contoh dia lah. Okey, ini contoh dia. Alhamdulillah, dia sebenarnya hidup. Dia hidup. Kalau di sini, kalau di kawasan ni masih dia agak dekat dengan hujung sana, jadi dia masih tanah liat. Kalau kita tengok tanah liat lah. Ni tanah liat juga, cuma sedikit bercampur dengan pasir. Tetapi di bahagian sini saya tunjuk okey. Di bahagian sini dia agak semakin berbatu. Ni pun dah hidup. Alhamdulillah, ni usia pisang dia dalam seminggu. Ni dah hidup. Ni pun dah hidup lah. Tetapi dia belum selamat. Apabila pisang dia keluar pucuk baru, tunas baru macam ni, dia dikira hidup tetapi belum selamat. Kenapa belum selamat? Sebab masa ni dia cuba untuk mengeluarkan daun supaya proses fotosintesis itu berlaku. Jadi apabila proses fotosintesis berlaku, barulah akar tu dia turut sama akan keluar. Akar tu akan turut sama keluar. Tapi yang menjadi masalah adalah apabila daun dia berjaya keluar, tetapi akar tu terbantut. Terbantut sebab tanahnya berbatu. Macam ni. Nampak? Ini macam dah seminggu pun tunas dia pun, pucuk dia macam nak tanak je keluar. Yang ni pisang lemak manis Jadi yang ni agak merisaukan jugalah sebenarnya. Jika kita lihat di bahagian sini, daun dia sudah mula hampir terbuka lah. Dia keluar tunas dan dia agak terbuka. Sebab di bahagian sini nampak dia tanah liat. Ini tanah liat berbanding dengan yang di kawasan sedikit tengah tu, iaitu berbatu. Jadi dia memang akan terbantut sedikit. Tanaman pisang ni dia sesuai di hampir keseluruhan iklim yang ada di Malaysia dan komposisi tanah di Malaysia. Cuma yang membezakan faktor kesuburannya adalah tanah itu sendiri. Sebab ada kawasan tanah yang masam. Seperti contoh tanah gambut. Tanah gambut ni memang kita nampak dia agak poros dan gembur tetapi sebenarnya acidity dia sangatlah tinggi. So dia masam dan perlukan penggunaan kapur dolomat yang tinggi. Manakala bagi kawasan yang agak berbatu, contoh macam ni, kawasan yang agak berbatu ni, dia boleh tanam pisang ni, tak ada masalah. Dia tetap akan hidup, tumbuh. Kekurangan dia adalah apabila pisang tu besar. Apabila pisang tu besar, dan kemungkinan dia akan mudah tumbang. Sebab apa? Sebab di kawasan dalam tanah tu dia berbatu. Jadi bila berbatu ni, akar tu tak dapat nak capai lah, dan tak dapat nak grip lebih dalam. Dia akan grip di permukaan yang dia mampu sahaja, dan berkemungkinan walaupun dia besar dia agak bantut. Tetapi bergantung pada pembajaan. Kalau tanah yang berbatu ataupun yang agak berpasir, risiko dia adalah pokok mudah tumbang dan akar di permukaan. Dan cara pembajaan yang sesuai adalah foliar. Itu yang lebih sesuai adalah foliar. Dia kurang sesuai guna baja tabur. Tapi walau bagaimanapun, di setiap keadaan iklim cuaca di Malaysia dan juga komposisi tanah, dia bergantung pada kaedah pembajaan dan penjagaan tanah itu sendiri. Tapi yang pasti tuan-tuan dan puan-puan semua, kawan-kawan, bila kita tanam pisang ni, tanah tu adalah faktor utama. Kalau kita nak tanam pisang dekat kawasan kebun, sebenarnya dia tak ada masalah. Tinggal rawat dengan tai ayam, kapur dolomat dan sebagainya. Dia jadi masalah bila tapak-tapak tepi rumah, bekas peninggalan batu-batu lama, kerikil, batu-batu binaan. Di situ mungkin ada sedikit masalah. Macam seperti saya cakap lah, masalah dia punya akar tak dapat ke dalam, ataupun masalah pokok terbantut. Jadi untuk tanaman usia awal, seminggu 2 minggu kita tak tahu lagi apa yang kita perlu buat.
Biasanya selepas umur sebulan, 2 bulan kita tengok sama ada pisang tu naik ataupun tak naik. Jadi kalau pisang tu tak naik daun, daun tak naik ataupun dia nampak bantut, maknanya memang dia tak sesuai. Tak boleh, walaupun kita dah baja, dah tabur kapur dolomite, dah buat foliar apa semua, pokok masih tak naik juga. Itu maksud dia memang tanah tu memang tak nak didiami oleh pokok lah. Macam kita lah, kita manusia ni kita nak cari rumah yang selesa. Kalau rumah tu tak selesa, sempit ataupun banyak batu-batu, kita pun tak nak. Macam tu juga pokok, sebab pokok pun benda hidup juga. Okay, so itu sajalah untuk share ringkas saya pada hari ini. So ada apa-apa lagi soalan pasal pisang, InsyaAllah saya akan jawab satu persatu. Assalamualaikum.